Perut selalu tak selesa, asyik kembung dan sedawa selepas makan. Ramai tak tahu antara sebab utama perut cepat rasa tak selesa ialah bakteria baik dalam usus makin berkurang. Bakteria baik ni kita panggil probiotik dan dia berfungsi untuk bantu penghadaman, lawan bakteria jahat serta kawal asid dalam perut. Bila probiotik tak cukup, perut mudah berangin, cepat kembung dan rasa berat setiap kali lepas makan. Sebab tu penting untuk top up balik probiotik. Sama ada dari makanan berasaskan susu, sayur yang diperam atau jus yang mengandungi bahan semula jadi yang baik untuk usus. Bila perut sihat, badan pun rasa ringan, selera pun elok. Jadi, kalau ibu, ayah, abang, kakak, mak long, pak long tengah cari ikhtiar cara untuk bantu seimbangkan semula bakteria baik dalam perut, boleh ikhtiar dengan jus garlic. Nak dapatkan? Tekan saja link di bawah sekarang untuk tahu lebih lanjut.